Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini 19 hari bulan 12 2025. Hari Jumaat yang berkah, insya-Allah. Selamat pagi. Pagi Pak nak dah keluar aman, dah keluar menyapu tu. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Anda. Insya-Allah. Di hari yang berkah ini, Pandak masih meneruskan kerja-kerja dalam rumah. Pandak masuk kejap ya. InsyaAllah. Tak lama lagi. Siap dah ni. Pandak masih meneruskan kerja-kerja kat bawah ni. Okey. Pandak dah wiring lampu ni. Alhamdulillah. Semalam Pandak dah siapkan undercoat. Pandak akan cat tembok ni hari ni, insya-Allah. Doakan Pandak sihat. Doakan Pandak sihat. Wan juga sihat insya-Allah di Johor sana. Keluarga kita semua sihat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan segala urusan. Okey. Buat sahabat-sahabat, kawan-kawan, insya-Allah semua moga mendapat rahmat Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Hari ini 20 hari bulan 12 2025. Hari Sabtu. Moga dirahmati Allah. Okey. Pandak tak siap lagi sapu minyak kuing untuk kabinet ni. Pandak nak sapu second layer lah. Hari tu cadang sekatu je. Biar tahan. InsyaAllah Pandak tambah lagi satu lapis. InsyaAllah. Dalam-dalam semua Pandak sapu tu. Okey. Cuma yang kata Pandak tidur kat bawah tu tadi tu, Pandak sapu nak kering ni lah. Ni hari nak sapu lagi selapis. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan, segala kerja-kerja kita. InsyaAllah doakan Pandak sihat. Doakan Pandak sihat. Doakan Wan juga sihat. InsyaAllah. Keluarga kita semua sihat insyaAllah. Sahabat-sahabat yang merhati insyaAllah. Semua kita doakan sama-sama. Assalamualaikum sayang semua.
Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, kerja-kerja mengecat dapur dah siap. Alhamdulillah. Pandai dah mulakan kerja-kerja wiring dah. Okay. Doakan pandai sihat. Doakan pandai sihat. Doakan kawan juga sihat. InsyaAllah. Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita semua. Assalamualaikum. Sayang semua.